Hello guys, welcome back to Kisman Camp. So today kita nak ke DJI sebab kita nak beli something usable untuk kita punya tripod. Dan saya nak beli kaki untuk saya punya tripod tu sebab sekarang saya guna stick saja. Saya gunakan stick saja, so I need the leg of tripod. Okay, now kita dalam lift. Okay, yang saya maksudkan adalah yang ni. Dekat bawah ni ada kaki tau. So I want to buy the DJI one, mini leg for tripod. So sekarang kita nak pergi ke Vivacity. Dekat sana dia ada DJI. So guys, stay tune. Jom kita masuk kereta. Let's go. Okay guys, so benda yang saya nak cari adalah dia punya tripod tau, yang kita boleh connectkan dekat bahagian skru ni. So bila kita buat ataupun buat record dekat luar, so saya bolehlah nak berdirikan benda ni. Sebab saya lebih suka guna DJI Action ni. Satu sebab dia ada apa orang kata, feeling nak guna tu dia short sikit lah. Dia ada sedikit berat lah. So berat dia tu buat kita lebih mudah nak control movement. So kalau dia terlampau ringan, kita akan terlampau lincah nak bergerak. So mungkin video pun tak berapa syok lah nak tengok nanti bila kita record. So bila dia ada berat sedikit macam ni, so mudah lah kita nak movementkan kita punya gerakan tangan. So ada tripod kat bawah ni, dia akan bantu. Tripod tu akan bantu supaya benda ni boleh stand. Saya boleh je cari yang lain, cuma yalah, the more good quality, so the more long usable, maksudnya boleh guna lebih lama lah. Okay guys, stay tune on the video. Jom, misi kita mencari tripod for the stick. Okay, let's go. So guys, sambil dalam perjalanan ni, saya nak review sikit lah apa kamera yang saya gunakan, then how penggunaan saya. Saya baru je dapatkan kamera ni. Sebelum ni saya rekod gunakan phone saja. Saya gunakan iPhone 15 yang base model. So kalau nak, kadang kita tengah rekod tu ada orang call, ada WhatsApp masuk, jadi agak mengganggu. Dekat situ kita kena buat banyak tag supaya yelah kita tak nak ada gangguan yang macam tu. So then I decide to buy this camera. Satu sebab yelah dia mudah untuk digunakan, and then more practical, functionnya lebih banyak, mudah untuk di carry. Memandangkan saya pun banyak buat kerja dekat luar tau. So banyak kerja dekat luar ni dia membantulah. Sebab tu bila saya gunakan stick ni, dia mudahkan untuk saya bawa. Daripada phone, saya terpaksa beli gimbal yang sebenarnya walaupun ada gimbal yang kecil, tapi bagi saya the size is still too big. Size dia masih terasa lebih besar dan sukar untuk saya control. Lagi kita kadang tengah ambil video, kita nak simpan, kita nak guna, kita nak simpan, so agak susah. Kita nak kena unlock phone, kita kena nak gunakan phone pula, so cabut pasang apa semua, dia agak leceh. So then I buy this camera untuk memudahkan. So about the camera, I like it. Dia ada fungsi yang banyak, dan yang paling penting dia sesuai dengan keperluan saya. Sebab saya banyak buat kerja luar,
saya kerja travel. Travel bukan travel for fun, no. I'm working a lot of outstation working. So sambil-sambil tu kita boleh lah nak ambil video, kita buat moment, view. Mungkin boleh dijadikan juga kita punya as program report. Jadi banyak kegunaannya lah. Untuk kualiti seperti yang anda tengok pada video ni, okay, saya akan pause video ni tanpa sebarang editing tau. Maksudnya saya tak edit dari segi resolution apa semua. Dan video ni saya ambil pada 1080p. Jadi inilah yang korang akan tengok. Dia ada banyak fungsi. Contoh macam wide. Kalau tak nak wide pun boleh guna setup yang saya guna sekarang ni. Setting yang ni dia tak wide. Kemudian dia ada juga setting untuk stabilizer. Saya tak ingat nama stabilizer dia apa. Dia ada dua tahap. Satu yang biasa yang saya gunakan sekarang, satu lagi yang more sesuai untuk kalau kita bersukan, berlari, berbasikal. Dia lebih stable lagi. Dia ada dua setup tu lah. And then dia ada dapat 3 bateri. Saya beli yang combo creator, di mana dia ada bagi casing, stick yang ni, dan then 3 bateri yang setiap bateri tu dikatakan boleh bertahan sehingga 4 jam. So kalau combine semua, kita boleh dapat dalam 24 hours. Not 24, 12 hours, 12 jam. And then saya tak gunakan DJI punya wireless microphone. Saya gunakan yang ni, Boya. Saya beli dekat ni je, beli dekat PC Image je. Sebelah ni dengan harga 115. Then I connect to the ni, tapi cuma sekarang saya tak gunakan lagi. Saya gunakan kamera punya mikrofon. Sambil tu saya nak dengar jugalah macam mana kualiti mikrofon dia. So far bagi saya, untuk percubaan kali pertama dia memang jelas. Cuma macam biasalah, mikrofon untuk kamera dia akan take a lot of noise. Sebab dia akan dia tak boleh fokus ke suara kita saja. Dia akan fokus ke semua suara yang ada di sekeliling kita. Tapi untuk kejelasan suara, saya rasa suara kita masih jelas. Cuma ialah mungkin dari segi pendengaran kita tak selesa sebab ada noise-noise yang lain. Okay, so guys, saya rasa banyak lagi yang saya boleh share berkenaan dengan DJI Action 5 Pro ni. By the way, korang boleh lihat dekat pembelian dia lah, dekat dia punya review lain, ataupun boleh tengok dekat DJI punya website. Banyak dia banyak lagi penerangan di situ. Sebab saya pun nak terangkan, saya tak tahu sangat sebab saya pun masih baru lagi guna. Okay guys, so kita masih lagi dalam perjalanan, agak jam di hari Sabtu. So enjoy the view. Okay. Okay guys, tadi saya singgah kejap dekat DJI yang tak jauh daripada rumah ni. Tanyalah mana tak ada stok. So tak perlu nak pergi tempat yang lebih jauh. Dan dia kata tak ada stok untuk tripod tu. Then dah contact juga dekat DJI yang dekat dalam mall tu, dia kata ada stok. So let's go, kita pergi kat sana. Sebab apa saya malas nak parking dalam bangunan mall. So that's why saya memilih untuk cari yang dekat sini je lah. Tapi dia kata ada stok, so tak ada, tak apalah. Then let's go. Okay korang, so benda yang kita nak dapatkan dah kita dapatkan. So inilah dia. Okay, sorry, Osmo Mini Tripod.
Okay, yang ini boleh kita letak Sekejap, saya keluarkan balik. Boleh kita letak dekat DJI Action stick ni. So jom kita unboxing. Okay, dekat sini dia ada plastik yang perlu kita koyakkan. Saya letak sini balik. Oh, tak dapat. Okay. Then kita buka. Alright. So ni lah guys, mini tripod. Okay, sekarang saya dekat depan AK Curry House lah. Nak makan dia lagi. Tapi sambil tu kita buat unboxing sekejap. So guys, this is the things. Okay, yang ini kita buka macam ni, buka macam ni, buka macam ni. Nice. So untuk memudahkan, kita letak kat sini. Okay. Okay guys, so rupa dia macam ni. Kan mudah. Kita nak ambil video macam ni. Then ada stand. Okay guys, kita pun dah dapatkan barang kita. So jadi kita nak pergi makan. Okay, bye. Okay guys, barang kita cari dah dapat. So ni dia. So saya dah buka dah guna dah pun. So ini saja video untuk hari ini. Saya tak adalah nak ni, saya cuba nak dapatkan tripod ni saja, and then sedikit review untuk kamera ni juga. So itu saja video kita hari ini. Okay, tunggu tu video seterusnya. Kita akan buat macam-macam lagi aktiviti dekat luar. Sambil-sambil tu jangan lupa jaga kesihatan, jaga diri, jaga ibadah anda. Stay tune. Bye. Assalamualaikum.